dalam membuat pilihan. Syuk Hobbies, mari ikut Syuk Hobbies. Video ini memaparkan titah ucapan daripada Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam satu majlis rasmi. Dalam ucapan tersebut, baginda menasihatkan orang ramai supaya berhati-hati ketika membuat pilihan dalam soal perkahwinan. Baginda menegaskan bahawa perkahwinan bukan sekadar hubungan perasaan tetapi satu amanah besar yang boleh menentukan perjalanan hidup seseorang. Menurut baginda, jika seseorang tersilap memilih pasangan, kesannya boleh berpanjangan sepanjang hayat. Baginda juga mengingatkan bahawa terdapat segelintir warga asing yang mungkin mempunyai niat tak baik terhadap wanita tempatan. Dalam situasi tertentu, ada yang mengambil kesempatan atau memperdaya demi kepentingan diri sendiri. Oleh itu, baginda menasihatkan supaya setiap individu menyelidik dengan teliti latar belakang bakal pasangan sebelum membuat keputusan berkahwin. Perkara seperti asal-usul, pekerjaan dan kemampuan sebenar pasangan perlu diketahui dengan jelas. Baginda turut mengingatkan bahawa janji manis atau gambaran indah tidak semestinya mencerminkan realiti sebenar. Seperti peribahasa, air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Dalam membuat pilihan, berhati-hatilah agar tidak tersalah langkah. Perkahwinan bukan sekadar ikatan rasa tetapi suatu amanah besar yang menentukan arah perjalanan hidup seseorang. Sekali tersilap memilih pasangan, kesannya boleh berpanjangan sepanjang hayat. Tidak dapat dinafikan bahawa terdapat juga segelintir individu warga negara asing ini yang mungkin mempunyai niat tidak baik terhadap wanita tempatan. Sama ada untuk mengambil kesempatan atau memperdaya demi kepentingan diri. Oleh itu, sebelum melangkah ke alam perkahwinan, selidiklah dengan teliti asal-usul, latar belakang, pekerjaan serta kemampuan sebenar bakal pasangan. Jangan mudah terpesona dengan janji manis atau gambaran indah semata-mata. Kerana air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Syuk Hobbies, gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies, suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies.